Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sepatah 2 Polisas sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun Polisas bertajuk From Zero to Hero. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh, saya perkenalkan diri saya, TS Rosmiza binti Wira, Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam selaku moderator pada hari ini. Pada hari ini, kita akan bercakap tentang satu perkongsian inspirasi tentang perjalanan, perjuangan dan kejayaan alumni yang bermula daripada sifat dan kini menjadi wira dalam bidang masing-masing. Hari ini kita cukup bertuah kerana bersama dengan saya pada hari ini ada 2 orang tokoh alumni Polisas yang amat berbeza latar belakang tetapi berkongsi akar yang sama. Panel pertama saya, di sebelah kanan saya, seorang tokoh akademik dan profesional yang telah banyak menyumbang ilmu kepada dunia penyelidikan dan pembangunan kepakaran, iaitu teknologis Dr. K7, anak lelaki Ulaga Nathan, alumni Polisas. Dan di sebelah kiri saya, panel kedua kita pada hari ini, iaitu seorang tokoh industri dalam dunia pendidikan dan kepimpinan yang membina kejayaan melalui pengalaman, inovasi dan bidang sukan, iaitu Tuan Teknologi Haji Syafarin yang juga merupakan alumni Polisas dan sedang berkhidmat di Polisas. Terima kasih Dr. dan Teknologi Syafarin kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Soalan pertama saya lah pada pagi ini, saya tujukan buat Dr. K7, di mana mungkin Doktor boleh memperkenalkan diri dengan lebih detail mengenai diri doktor lah. Okay, terima kasih kepada moderator kita, Puan Rosmiza, dan juga kepada panelis kita, sahabat saya, Cik Tuan Haji Syafarin, dan juga kepada warga Polisas. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kerana jemputan untuk menjadi ahli panel untuk podcast sempena perayaan Jubli Emas Polisas yang ke-50. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah dan juga terharu kerana slot alumni diberikan untuk berkongsi pengalaman kami. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Polisas dan juga terutama kru multimedia yang bertungkus lumus mengadakan siri podcast ini. Terlebih dahulu saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Melangkah kaki ke Polisas bermula dari tahun 1988 sebagai seorang pelajar sijil kejuruteraan elektronik perhubungan SEP. Saya grad pada 90. Selepas tu saya bekerja sebagai juruteknik selama 4 tahun dan nyambung semula untuk program diploma setahun. Masa tu kita ada integrasi. 93 dan 94. Jadi 2 kali masuk Polisas. Selepas itu saya kerja selama 6 bulan dan kembali untuk sambung belajar ke peringkat ijazah. Masa tu dikenali sebagai Pusat Latihan Staf Politeknik. Bertukar menjadi ITO, KU ITO sekarang UTHM. Masa saya grad adalah KU ITO. Selepas itu tanggal 1999 dapat first posting ke Polisas. Semua rakan saya, cikgu-cikgu mengajar menjadi rakan sekerja. Dan saya sambung belajar selepas 4 tahun ke peringkat master di UTM. Lepas tu balik semula ke Polisas pada tahun 2005. Ditempatkan di Politeknik Sultan Azlan Shah. Dan 2009 saya balik semula ke Polisas. Dan akhir 2009 saya sambung belajar ke peringkat PhD. Dan 2014 saya balik semula ke Polisas. Dan begitulah pengalaman saya sehingga hari ini saya masih di Polisas. Terima kasih. Begitu sayang Doktor dengan Polisas. Berapa kali keluar dan kembali kepada Polisas? Sebagai pelajar 2 kali, sebagai pensyarah 5 kali. Jadi total 7 kali. Saya rasa itu satu pengalaman yang sangat-sangat berbezalah dengan kami. Ya. Kita berbalik kepada Teknologi Syafarin. Macam mana pula dengan latar belakang pengajian Teknologi Syafarin di Polisas dan perjalanan kerjaya teknologi sehingga ke tahap sekarang ini memegang sebagai ketua CFOS. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan terima kasihlah pada pihak pengurusan kerana bagi ruang dan peluang. Kalau nak ikut layak ni sebenarnya ramai lagi lah alumni yang lebih layak pada saya kan. Saya ni tidaklah layak sangat sebenarnya. Tapi diberi peluang, so saya akan kongsikan sikit banyak. Moga menjadi inspirasi lah kepada terutamanya pelajar-pelajar yang masih menuntut dan yang telah menuntut di Polisah lah. Itu pentingnya. Sebab podcast macam ni sebenarnya dia kena ambil dari satu sudut inspirasi lah. Sebab kita alumni ni bukan sekadar alumni sebenarnya. Kita menjadi inspirasi kepada akan datang punya pelajar lah. Okay. Terima kasih juga pada pihak UiDM lah, tempat lama saya, okay, yang banyak membantu saya dulu. Bertunggu lumu untuk selesaikan buat podcast dan sebagainya. So kita percaya dan podcast ni sangat penting lah. Terutamanya untuk kali ni tahniah dan syabas jugalah. Polisah sendiri dah masuk ke 50 tahun. Untuk menyambung 50 tahun, iaitu Jubilee Emas. Pejam celik dah 50 tahun dah rupanya. Jadi kalau tentang diri saya ni, saya sebenarnya peringkat awal saya boleh kata Polisah ni dia kata apa, banyak bantu saya daripada awal lah. Sebab apa? Saya mula macam tadi Dr. K7 dia mula sijil, saya pun sama. Saya pun dulu sijil teknologi makanan. Ketua jabatan saya waktu tu Cik Ishak. Cuma beliau saya percaya dia tak pencen di Polisah. Dia masuk sekolah yang saya tahulah, dia sekolah vocational tak silap saya. Jadi Cik Ishak waktu tu dah pensyarah-pensyarah memang ramai lah. Yang ada Cik Nuar, Cik Nasaruddin, Puan Ma dan sebagainya lah. Sijil tahun 98. Yalah sijil ni 2 tahun. Kemudian sama juga sistem waktu tu dia ada integrasi. Tu sikit beruntung lah. Jadi kita hanya tambung setahun je. Kita sambung je setahun, so kita boleh dapat diploma. Jadi saya selesai pengajian di sini tahun 2001 lah. Saya selesai pengajian. Sebab 1998, 2000 sijil, 2001 saya dah ambil diploma. So bila saya dapat diploma tu, saya sebenarnya ni rezeki jugalah. Sebab zaman poli ni dia bukan satu yang baru lah. Di industri memang antara yang orang industri nampak lah, multi company dan sebagainya. Saya mohon saya dapat kerja dengan satu multi company lah, syarikat susu di Umek. Yang sekarang ni produk dia Dugro tu kan. Saya dapat situ sebagai QC analysis. So waktu saya dapat situ, of course satu benda pengalaman baru lah. Kita duduk dalam multi company. Tapi satu benda yang bagus, sebab apa? Kita mula dengan satu yang besar. Maknanya selepas tu kita gimana, kita dah quite strong lah, kita punya experience. Jadi saya bertugas di situ hampir 5 tahun. Cuma dalam tempoh 5 tahun tu, yalah, kita kerja industri ni kan. Industri ni buat kata orang macam robot lah. Every second is money. And then every day tu cuma dekat Diumet ni bagus dia akan ubah kita punya area. So kita ada 8 area daripada incoming sampailah distribution. Kita ada 8 area lah, termasuk production, analysis dan sebagainya. So benda tu saya dapat banyak experience kat situ lah. During that time pun saya further study tau. Sebab saya punya cita-cita sebenarnya nak jadi chemical engineer. Cita-cita. Okay, nak jadi chemical engineer. Jadi saya buat dengan space. Saya buat dengan space UTM. Saya sambung. Bila saya buat dengan space, saya sempat setahun je. Sebab apa? Saya kantoi tidur dalam dalam production. Saya kerja shift, waktu tu. And then kebetulan pagi tu ada test. Ada final exam. Jadi saya study lah. Dah letih saya tidur. And then production ada problem. Bos saya datang. Dia settlekan lah. And then dia tengok saya tidur. Dia pun cakap saya, tomorrow you datang my office lah kan. Saya dah risau dah waktu tu. Benda dia nak buat kat aku ni kan. Tapi alhamdulillah, apa yang first come first, dia tanya saya, you semua belajar, dia kata. Tu soalan pertama. Sebab bos saya ni Miss Chong lah, kami panggil Miss Chong. Dia ni seorang yang profesional lah. Sangat-sangat profesional. Dia takkan kata apa, seorang bos yang terus judge macam tu. No.
Dia akan tanya dulu. Dan dia tengok atau ada buku sebab waktu tu saya ada test untuk mass balance. Jadi dia tengok buku engineering. Jadi dia tahu. Dia tanya, oh, you sambung? Yes, saya sambung. Kata dia tengok macam tu. Lepas tu, saya beritahu dia, saya ada test sekejap lagi. Dia kata, it's okay, you just go. And then, nanti jumpa saya balik. So, dia lah yang bagi tahu saya, kalau you betul-betul nak further study, I think dia kata, better you stop part-time, you buat full-time. Point dia kat situ lah. So, bila saya fikir, saya pun stop. Saya pun mohon dengan UPU. Alhamdulillah, saya dapat UPM. Bila saya dapat UPM, yang menariknya apa tahu? Saya jumpalah sahabat saya balik yang alumni kita dekat UPM tu. Ramai Chinese lah, especially Chinese waktu tu. Sebab masa kelas saya pun ramai Chinese. Yang Melayu, Malay, yang grup-grup saya ni tak ramai yang further study. Jumpa balik, so dia pun tanya, you tak nak cepat-cepat habis kan? Sebab menariknya masa tu, kita polisah ni, kita dapat exemption sampai 30 jam kredit. Jadi exemption banyak. So kat situlah saya buat first degree, and then dah habis first degree, saya tak habis awal. Saya habis 3 tahun juga. Sebab kawan saya habis 2 tahun, dia ajak saya habis awal, saya kata saya tak nak. Aku dah lepak dalam industri tu sampai 5 tahun, takkan aku nak habis cepat-cepat masuk balik? Tak nak rehat, saya kata. Habis 3 tahun, barulah saya habis. Esoknya tu saya dapat offer dengan Ayam Mas Corporation. Kenapa saya dapat tu? Sebab case experience dengan DUMAC lah. So sebab experience sangat-sangat penting lah. Saya dapat situ, and then ke poli ni sebenarnya saya dalam jiwa tak ada sebagai academician, tak ada. Saya memang jiwa industri lah. And then saya punya kak saya lah dengan Abang Ipar. Mungkin teknologis kita boleh pergi kepada experience ke politeknik itu sekejap lagi. Kita bagi laluan kepada doktor dulu. Okay. Sebab melihat kepada cerita daripada teknologi tadi, saya rasa kita ni lebih kurang similar lah. Yeah. Sebab di mana saya pun masuk di Polisas ni pada tahun 2002. 2000, tahun 2000. SPM 2000-2001 di sini sehingga 2003. Tetapi mungkin saya lebih bernasib baik, saya mula di sini dengan diploma, tidaklah dengan sijil. Tetapi pada waktu itu kita memang ada 2 batch, satu sijil, satu diploma. Dan kita memang rapatlah waktu itu sebab kita tak ramai pada waktu itu. Okey, jadi saya rasa kita pergi kepada kenapa saya masuk Politeknik ni lebih kepada pendedahan kita di kampung. Yang mana saya orang kampung. Masa tu kami ni pendedahan tu kita tak bercita-cita besar. Tak adalah kita fikir sehingga nak pergi ke overseas dan sebagainya. Environment saya pada waktu itu. Tetapi jadi saya suka ingin menerjah ke pengalaman peribadi doktor, di mana bagaimana latar kehidupan doktor pada waktu itu yang menyebabkan doktor memilih Politeknik sebagai jalan untuk menyambung pengajian. Terima kasih Puan Ros. Satu soalan ni menarik. Sebenarnya kalau saya cakap benda yang sebenar, agak pelik juga. Kerana niat sebenarnya saya tak tahu apa tu Politeknik. Saya nak jadi doktor. Doktor perubatan. Masa tu zaman SPM tahun 87. Masa trial, masa tu tak adalah ni dia pakai grade pertama, grade 2, grade 3 pangkat. Aggregate 6 hingga 24 first grade. 24 32 second grade. Masa trial I'm okay. Keluar SPM saya dapat 18 aggregate. Tapi BM dapat 7. Terus ke second grade. Jadi bila second grade tak boleh terus pergi ke form 6. Dia kena ada BM tu, kena ada kredit. Jadi sudah, saya tak tahu. Masa tu tak ada pendedahan, tak ada pun orang kata career path macam sekarang ni. Tak ambil banyak paper Julai. Paper Julai tak ambil. Jadi saya apply paper Julai. Saya tak tahu di mana silapnya. Sebab masa trial I dapat 3. Tapi masa real dapat 7. Pembahas pidato sekolah pun dapat 7. Kawan saya Chinese. So kami apply Julai paper. Tapi kami tak tahu ke mana nak pergi. Jadi bapa saudara saya, dia kata masuk Politeknik. Saya tak tahu apa tu Politeknik. Dia bawa saya naik motor Yamaha yang jenis lama, tunjuk saya dekat sini. Saya tengok dalam hutan, tapi niat nak belajar kan. Tapi saya pun ikut dia lah buat kejuruteraan. Masa tu kena interview. Saya mohon, ayah saya duduk di Temerloh, kena panggil interview di sekolah vocational. Saya naik basikal je daripada kampung saya, duduk di Batu Tiga tu, pergi sekolah vocational dekat je.
pergi interview, dapat terima. Lepas tu tahun 88 ayah saya dengan datuk saya yang hantar ke sini. Naik bukit daripada bawah tu. Bas sampai sana je. Jalan kaki, daftar. Lepas tu saya pun tak tahu apa benda. Tapi saya ambil kursus elektronik perhubungan. Saya tanam niat saya. Dekat situ saya belajar. Masa tu kami belajar ni sistem penggal. Dia bukan sistem semesta. Kami sistem yang akhir sekali. 1 tahun sekali je exam. Kalau you gagal lah. Dan grade dia A, B, C, D. Bukan ada pointer dah. Habis 27 bulan, kami selesai. Lulus. Saya dapat 4A, 4B, 1C. Tak silap saya. Lepas itu, saya dapat interview kerja di Kuala Lumpur. Lepas tu niat nak sambung belajar. Masa itulah pengalaman yang saya minta poli 5 kali tak dapat. Sebab saya kena compete dengan budak semester yang ada pointer. Kami penggal. Kali ke-6 baru dapat. Kali ke-6, intake ke-3 nak cukupkan 40 orang. Sebulan mereka dah mengajar, kami masuk baru. Saya dengan kawan saya, Murali daripada Port Dickson. Selepas itu, sebab integrasi setahun saja. Bukan, jadi dah tolak cuti, tinggal 11 bulan. Kami dah 1 bulan lewat. 10 bulan kami catch up. Saya terima kasih lah cikgu saya, nanti saya akan beritahu lah, yang membimbing saya di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Dan sampai mereka kata, mereka pantang tengok muka saya dalam staff room. Hari-hari saya pergi tanya. Cik Kamsan Anas tu one of my best lecturer yang tolong saya mendidik. Selepas tu, dalam convocation ke-16, saya didombatkan pelajar cemerlang Kejuruteraan Elektrik. Itu rahsia kejayaan. Selepas tu, saya niat nak sambung degree. Sebab saya, walaupun saya masa diploma ni, ada yang jatuh cinta dengan saya. Ada kes jatuh cinta, pelajar-pelajar baru masuk. Tapi saya punya niat, kita kena belajar. Selagi tak ada degree, tak nak jatuh cinta. Itu tekad zaman dululah. Jadi dah dapat degree, sambung di PLSP. Masa tu saya terima kasih lah kepada Encik Ana Malai, mentor saya. Dia kata, ambil laluan pensyarah. Pergi interview, lalu kalau you berminat. Jadi, dialah menjadi mentor. Saya belajar, sambung ke degree. Lepas tu posting Polisas. Lepas tu saya tengok, kita dah buat degree, apa lagi ruang ada? Sambung masters. Lepas masters, saya bertekad lah. Doktor yang saya tinggalkan pada yang lepas, doktor perubatan, saya tukar jadi doktor falsafah. Saya buka peluang. Saya ucapkan terima kasih lah kepada Kerajaan Malaysia melalui HLP, Hadiah Latihan Persekutuan. 2 kali saya dapat beasiswa untuk master dan juga PhD. Jadi saya sambung dan saya dapat doktor hari ini. Jadi pengalaman saya yang menjuakkan ini adalah politeknik ini sebagai batu asas. Nanti saya akan bagi tahu lebih lah apa rahsia dia. Tapi politeknik kita tak boleh lupakan dan memberi harapan untuk saya menerajui TVET. Ada pepatah kan doktor, dia ada kata tidak kiralah di mana kita bermula, tetapi yang penting di mana berakhirnya kita. So saya rasa sangat kagumlah dengan doktor, di mana starting point itu tak berapa bagus, tapi end up dia sekarang ni, then here you are. You coming sebab back. itu saya masih di sini sebab di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kesetiaan saya masih di Polisas walaupun ada tawaran di luar. Saya kata Polisas lah yang memberikan saya doktorat, saya kena menyumbang pada Polisas. Saya kembali pula kepada teknologi Syafarin, di mana kita dah dengar cabaran doktor tadi sebelum nak masuk Polisas dan macam mana. Jadi kita nak dengar pula teknologis sepanjang teknologis jadi pelajar Polisas dulu. Apakah cabaran hidup yang teknologis rasa paling mencabarlah sehingga mungkin ada satu ketika teknologis nak give up from Polisas atau dan sebagainya, jika ada lah. Atau boleh share dengan kita apa yang dilalui hari-hari mendatang tu. Okey, saya sama je dengan doktor sebenarnya. Saya punya SPM 7 huruf BM. Saya lupa nak beritahu. Lepas ambil July paper dapat 3. Mereka offer terus pergi upper 6. Jadi lower 6 tak ada foundation. Jadi saya teruskan dengan politeknik. Saya lupa nak beritahu. Saya sama kak. Sebab kita macam saya ni, yalah ada setengah orang ni environment kan. Rezeki dia didedahkan dengan surrounding yang dia akan maju ke depan lah. Kita di kampung ni, even saya sebenarnya
kasut, baju. Saya sebenarnya saya cari kerja part time tau. Saya buat KD. KD di Padang Golf lah. Darul Aman Golf Country Club. Okay. Dekat Jalan Teluk Sisip? Dekat Kedah, dekat Jitra. Oh, Jitra. Dekat situ. Kenapa? Yang tu sebabnya itulah yang saya punya pocket money. And then nak beli baju. Sebab saya punya parent bukannya orang senang. Yeah. Tak. Dia orang yang susah. Motong getah dan juga bersawah. So ada dua lah. Okay. Jadi kat situ, so bila kita ni tidak ada surrounding yang boleh bantu kita pergi tuition kan. Atas kita lah. Betul. So apa yang berlaku, SPM saya pun lebih kurang sama. BM dapat 7. Saya pun confused. Kenapa aku 7 Tapi tak apalah. Ada cikgu saya seorang tu, Cikgu Din kami panggil dia. Dia cakap saya, dia kata, dia cikgu BM saya lah. Dia kata tak apa, jangan risau. Nanti ambil paper Julai. Jadi saya sebab orang yang tak ada vision tau. Saya tak ada vision sangat lah nak pergi sampai macam doktor mungkin dia dah set. Saya tak. Okey lah, saya pun pergi ambil. Tapi kat situ memang saya dah niat dah sebenarnya. Saya nak masuk vocational. Memang saya dah plan nak masuk. Jadi bila saya pergi ambil apa semua bagai, alhamdulillah dapat sama juga. So kat situ permulaan sini sebenarnya abang saya tadi lah. Abang ipar saya dengan kak saya. Sebenarnya dia orang lah banyak guide saya lah. Sebab kak saya dia engineer dengan abang ipar saya ni. Jadi dia orang guide saya. Dia kata tak apa masuk poli. Saya tak tahu pun. Dia kata masuk je poli. Saya tanya kalau masuk poli belajar apa? Dia kata ambil teknologi makanan. Saya pun dalam kepala kan. Masak ke? Kalau masak okey juga dalam kepala ni. Dalam kepala sebenarnya saya bayang teknologi makanan ni masak sebenarnya. Kita pun masuk. Masuk tu niat nak masak. Sebab saya punya fikir kalau masak aku boleh buka restoran. Dia punya fikir. Sebab kita develop bukan untuk sampai ke tinggi. Tak ada orang yang nak ajar kita kan. Parent kita pun tak asalkan you belajar lah kan. Macam tu je kan. Jadi masak okey. Masuk. Sekali masuk kelas, Cik Aizat ajar mikro. Sudah aku dengan fikir. Ajar mikro, Puan Fatimah Bariah ajar biokimia. Saya pun fikir, kat mana masuk ni? Kan? Tapi memang betul, masa saya buat CJ tu, 2 semester, saya tak dapat pun pointer lebih pada 2.7. Dalam 2.5, 2.4 je. Tak dapat. Sebab tak boleh nak adapt. Nak survive. Nak survive ni. Biar benar aku ni kan. Science stream kot kan. Sudah. Waktu tu jangan main. Ada OU1, OU2. Sebab waktu tu sangat banyak. Kan? Jadi kita pun tak apalah. Masuk 3-4 saya okey. So cabaran tu memang terfikir kat waktu tu kan. Tapi zaman tu zaman survival tau. Jadi orang lain pun lebih kurang sama. Tak apalah, hadap je lah kan. Layan. Masuk tu habis sijil and then masuk masa sijil tu saya jadi minat sebab saya pergi internship. Saya praktikal dekat Gebang, dekat kilang buat plastik. Dia US company, Cryovac. Dia Cryovac ni actually dia sebelah dengan MTBE. Dekat situ saya mula minat food technology ni. Sebab apa? Bila saya masuk situ, dia ajar saya buat itu, buat ini semua kan. Baru saya faham, ini besar ni skop dia ni. Kimia pun ada, polimer pun ada kan. Jadi benda tu makin besar. So that's why bila saya masuk, sambung buat integrasi, buat diploma tu, saya pun dah nampak okey lah. Nampak lah the way food technology lah kan. Tapi of course lah, cabaran tu, peringkat awal tu memang sebab kita bukan science stream kan. Dan mati-mati ingat masak lah kan. Tapi pernah tak teknologi saya rasa macam nak give up? Macam contohnya aku nak drop down dia politeknik. Nak give up tu tak sebenarnya. Sebab saya duduk daripada keluarga yang survival. Jadi kita tak rasa nak give up tau. Kita cuma duk mikir, aku nak pergi mana sebenarnya. Macam mana nak survive? Macam mana nak survive ni. Tengah fikir macam mana. Tapi layan je kelas pergi. Sebab zaman tu saya tak rasa macam sekarang tau. Budak nak ni, tak ada. Zaman tu, mari je kelas. Tak ada istilah ni. Cuma of course lah, masalah dia waktu tu, kalau gagal satu paper, satu semester kena cover. Kan? Jadi benda tu dia takut sikit lah kan. Tapi Alhamdulillah lah, bila
semester 3 lah saya start, barulah nampak cahaya di hujung jalan tu kan. 1, 2 ni ke laut dah ni saya nampak ni kan. Tapi semester 3 tu dah nampak okey sikit. So alhamdulillah lah. So saya continue lah. Tapi the turning point dia tu tentang food tech ni, saya dekat Cryovac lah. Banyak Cik Rupa dia panggil. Cik Rupa ni saya punya supervisor waktu tu dekat kilang Cryovac. Dia introduce kat saya cerita tentang polimer lah. Kat situ yang saya pun nampak, wish, ini dah lain macam dah ni kan. Rupanya bila tu dia pun cakap dalam food tech ni ada ni, one of part adalah polimer. So hari ni kita akan belajar tentang machinery. Dia cerita lah. Saya pun okey. Ni pada situ yang saya, orang kata apa, confident tu lebih lah kan. Baru tahu okey. Maknanya sampai ke sudah lah aku tak jumpa masak sekarang ni. Itulah daripada saya tu. Doktor, saya kembali kepada doktor. Saya suka bila kita dengar doktor daripada tahun 88. So dia lebih kurang dah 20 dekat dengan 20 tahun, lebih 20 tahun. 38 tahun. Saya rasa kepribadian doktor mesti ada datangnya daripada Polisas. Jadi saya rasa nak tahu apa momen yang doktor rasa doktor tak boleh lupa yang secara langsung datangnya daripada Polisas ni. Pengalaman ke atau kejadian yang doktor akan ingat sampai sekarang yang membentuk kepribadian doktor. Okey. Saya rasa banyak memori. Tapi saya boleh singkatkan dalam 2 patah perkataan. Loving and caring. Maksud loving ni, dia cintakan. Zaman dulu, pensyarah-pensyarah yang mengajar kami, tahap diploma je. Tapi knowledge mereka sampai hari ni melekat. Dia orang tak ada master, tak ada PhD. Kalau silap, cubit. Main cubit. Arwah Puan Rosby, saya masih ingat, mengajar lukisan kejuruteraan. Kalau silap, dia cubit. Saya memang takut. Lepas tu, Haji Yusof, bukan Haji Yusof Poli. Dia pun Haji Yusof vocational dulu. Ajar wiring. Kalau silap kelas dia, kami. Tapi pendekatan mereka yang mengajar saya, Encik Azman Bidin dengan arwah isterinya Puan Syamsuria, Cik Syukur, Kak Yati, Puan Syokana, semua mengajar saya. Cara pengajaran mereka, dia boleh mendekati kita. Tapi cubit-cubit kita tak rasa nak marah Tak ada. Masa tu kita tak marah. Sebab mereka membentuk kita hari ini. Kami rasa itulah pengalaman yang kita ada. Tetapi sekarang, kalau student kita sentuh sikit je dah report polis. Betul. Kita tak boleh cakap apa dah sekarang. Selalu sensitif. Gen Z. Tapi tak apa. Jadi pengalaman yang loving itu daripada pensyarah, daripada environment masa tu, sekarang Polisas okey. Masa tu binatang buas banyak tu. Dekat depan. Bahaya lagi. Jadi kami boleh no problem. Dan kita nampak bonding dari segi sahabat-sahabat kita, classmate kita. Sampai hari ni ada alumni. Kita masih keep in touch. Ada momen. Jadi walaupun saya pergi universiti, benda ni tak ada. Cuma siapa yang belajar di poli, tak kira lah poli mana. Saya rasa inilah bonding yang pertama yang alumni kita pun banyak kita buat melalui alumni. Jadi ini adalah loving dan kita caring pada mereka. Jadi sebab kita tengok kalau dengar je Polisas, kita nak buat sesuatu. Tempat kita, apa kita nak bagi. Jadi inilah saya rasa pengalaman yang saya suka tentang Polisas ni. Polisas dekat di hati saya. Apa-apa yang kita nak bagi, yang terbaik, kerana inilah tempat yang mendidik kita hingga ke hari ini, keberjayaan kita. Saya beranggapan inilah cabaran kita sebagai tenaga pengajar sekarang, di mana cara kita dididik lain, tetapi cara untuk kita mendidik pada zaman sekarang ini lain. Agak so mencabar. Itulah cabaran kita sebenarnya sebagai seorang setuju. pensyarah Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Sayangnya sangat mendalam kan, tapi kita nak didik tu kita perlu ada adjustable. Dari segi kita dididik dan kita nak mendidik. Flexible dan adjustable. Ya, betul. So saya kembali kepada Tuan Haji, teknologis Syafarin pula. Saya rasa teknologis sangat aktif. Kita lihat teknologis pergi present paper, even teknologis ada terlibat dalam grant, dan teknologis masih lagi pergi berlari 5 km, bukan 5, I think
semualah yang sukan-sukan apa kita panggil Iron Man teknologi masuk. So macam mana disiplin itu membentuk teknologi sekarang, pembahagian masa dan sebagainya, tetapi tetap menjaga momentum, terutamanya menjaga CFOS lah dengan baik. Apakah disiplin itu dibentuk di Polisas ataupun apa yang teknologi amalkan? Dia macam ni lah. Sebab saya daripada keluarga yang macam saya cakap tadi lah awal, keluarga yang bukan orang senang. So of course kat situ saya dah mula manage diri saya sendiri lah. Bahasa mudah lah macam tu lah. Dah mula manage diri sendiri. Kemudian kat situ saya suka mencari sesuatu. Sebab kehidupan saya banyak saya sendiri je. Saya akan cari sesuatu yang orang tak buat. Saya suka macam tu lah. Dan juga kalau perasan memanglah banyak pergi ambil geran, banyak. Ni sebenarnya benda yang sebab saya suka nak belajar. Pergi satu kan. Dan yang itu sebenarnya selain daripada tu, network lah. Network sebab tu kadang-kadang orang terkejut. Kenapa kau rapat dengan dia? Kenapa kan? Macam saya ambil contoh. Mudah aja. Golf. Saya bukan golf baru dekat sini, bukan. Saya daripada KD. Sebenarnya waktu tu saya tak terfikir pun sampai ke sini kan. Bila saya dah dengan golf tu, saya sempat wakil daerah. And then saya fail untuk wakil negeri waktu tu. Mungkin rezeki lah kawan saya dapat. Sebab saya waktu tu saya fail wakil negeri tapi saya dapat masuk poli. So the way saya tu ke situ lah. Tak apalah kan, saya pun okey je. And then saya main. So sebenarnya benda tu network. Saya nak mudah dapatkan untuk saya nak pastikan CFOS tu bergerak ke depan. Sebab orang-orang besar, orang industri ni, waktu kat jabat, dia sembang cara formality dia kan. Tapi bila dalam sukan, dia dah lain sikit. Kita nak sembang pun mudah dan sebagainya lah kan. Itu satu. Kemudian dari segi time management ni, memang kadang-kadang orang tanya juga. Ada orang PM dan juga tanya saya macam mana kau boleh manage time. Saya kata of course lah. Macam sekarang ni, saya agak tough saya kata. Anak 6. Wife seorang je lah Wife seorang je, anak 6. Jadi of course lah saya terima kasih jugalah pada wife saya. Maknanya kalau tengok saya yang penuh pack macam ni, so boleh agak lah wife saya macam mana lah kan. Dia pun bertugas, dia sebagai guru pendidikan khas di sekolah Parlimen Perang. Tapi disebabkan dia guru tu, so ada sikit masa lah kan. Sebab guru dia kan pukul 2 dah habis kan. So at least ada masa. Jadi kat situ of course saya cuba penuhkan masa-masa tu. Saya dapatkan macam geran pendidikan dan sebagainya, sukan. Jadi benda tu sebenarnya disiplin tu dia bentuk saya daripada awal lagi. Ditambah pula saya daripada sekolah rendah adalah daripada sekolah tentera. Sekolah anak-anak Angkatan Tentera Kem Tok Jalai. Oh, maksudnya ayah tentera? Bukan. Saya kebetulan kampung tu sebelah kem. Jadi sekolah tu sebenarnya untuk anak tentera. Tapi disebabkan kampung sekitar tu dia jemput masuk. Dia benarkan lah. Jadi agak beruntung sebenarnya duduk sekolah tu. Memang semua tentera. Hari kantin kan. Oh tak payah risau hari kantin. Dia hantar je anggota, settle semua hari kantin. Jadi sangat-sangat beruntung. Dekat situ sebenarnya dia dah didik dah. Daripada awal anak-anak tentera ni supaya to become soldier. Dia dah didik dah. Kat situ dia dah ajar dah kami sebenarnya. Punctual semua everything lah dia dah ajar. Jadi secara tak langsung teknologi terlibat sekali dengan disiplin. Lepas tu masa saya further study buat first degree, saya memang nak masuk Watania Rotu. Tapi sebabkan saya ni second intake. Dia orang dah masuk, dia orang dah settle pendaftaran dah sebulan. So saya pergi tanya dekat college KTDI dekat UPM tu. So dia kata tak boleh lah, dia kata dah sebulan kan, susah. Sebab ni askar dia ada ni. Saya pun okey lah. Tapi niat tu saya simpan lah. So saya masuk sini, saya mula daripada kosong lah, dekat poli ni sebagai private. Sampailah sekarang saya pegang jawatan sebagai kapten lah. Sebab kat situ sebenarnya dia disiplin kita lah. Sebab kita dalam army ni satu kena cepat, and then yang kedua kena sentiasa proaktif dalam semua keadaan lah. Jadi kita always ready. Sebab tu saya daripada awal saya masuk sini 2008. Saya ni juga
jumpalah dengan Kubik, dengan siapa mana. Sebenarnya saya masuk multimedia itu sebenarnya nak mencorakkan saya punya kehidupan lah. Okay. Jadi itu daripada saya lah. So cabaran of course lah dengan masa dan sebagainya tu saya cuba suitkan. So alhamdulillah Tuhan memudahkan juga saya sebenarnya. Kalau nak ikut bila nak pergi training, bila dan sebagainya. Sebenarnya bila kita dah buat benda tu, kita dah manage, kita akan rasa benda tu salah satu sebahagian daripada kehidupan. Macam contoh, saya balik pukul 6, ambil kasut, pergi berlari. Bagi orang, dia akan rasa berat. Ya, saya lihat dia sebab sebenarnya teknologi Shafarin sebenarnya secara tidak langsung jiran saya. So kita selalulah tengok dia berlari di jalan. Tapi kalau daripada dia cerita ni nampak mudah, tapi sebenarnya kita yang melihatnya ni, saya rasa macam kalau saya tak mampulah. Saya tak mampu teknologi. Dan juga tambahan untuk maklumat, macam Iron Man saya dah masuk-masuk kan. Selalu saya, kalau orang tanya, saya cakap apa yang kita bagi kita akan dapat balik. Yes. First kita jadi atlet. Sekarang saya dah kurang dah Iron Man sebab kos saya agak mahal. Tapi saya jadi juri. Saya sebagai juri untuk Iron Man, Open Water untuk Malaysia. And then latest saya jadi untuk juri triathlon. Jadi benda tu dia akan coming back. So what you give you get back lah. Yes. Jadi kat situ sebenarnya yang menarik apa? Kalau perasan, bila saya ambil sukan, saya ada industri apa semua kan. Sekarang ni fasa saya orang kata apa macam dapat balik dia punya kebaikan apa yang kita dah usahakan. Usahakan sebelum ni kan. Sebelum ni kita training kan. Sekarang saya dah jadi juri. Saya dapat balik. And then saya jadi pengurusi untuk M-Board bagi food technology. Mana datang tu sebab experience kerja. Dia datang balik. Dia benda tu dia fasa dia lah. Dia sampai fasa dia tu. So kat situ dia panggil ROI. Yes, correct. Return of investment. Correct. Sebab kat situ sebenarnya naik nama poli tau. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Terima kasih teknologi. Saya rasa kita pergi kepada, sebenarnya sukalah saya share kepada audiens semua yang baru-baru ni kita ada pelantikan untuk Mesyuarat Agung Alumni. Dan kita tahu dan dalam Mesyuarat Agung tersebut Dr. Kasevan telah dilantik sebagai Jawatankuasa Alumni untuk sesi 2026 hingga 2028. Jadi saya rasa saya ingin pendapat doktor sikit lah. Bagaimana alumni-alumni yang berjaya dekat luar dalam bidang akademik dan industri sebagainya, bagaimana dia boleh membantu Polisas sekarang ini pada waktu apabila alumni ni dah berjaya? Okey. Bagi alumni, terima kasih kerana diberi kepercayaan menjadi anggota Persatuan Alumni Jawatankuasa kali kedua. Sebelum ni pernah berjadi. Lepas tu saya dah berpindah ke beberapa tempat, kembali semula. Saya rasa macam saudara Haji Safrin, dia kata menaikkan nama. Dia bawa image dia. Bila dia naik, dia bawa image, nama poli pun naik, Polisas ataupun poli mana-mana. Sifat keterbukaan dan juga kesanggupan para alumni untuk macam contohnya sirih pulang ke gagang. Kena ada. Jangan dah belajar, dah grad, lupakan. Jangan lupakan kacang, lupakan kulit. Kita kena tahu apa yang kita nak buat. Apakah sumbangan kita kepada Polisas. Daripada kita tengok apa Polisas bagi kita. Polisas dah bagi diploma. Polisas dah bagi kita batu loncatan hingga kita keberadaan saya. Ramai kawan-kawan saya dah jadi datuk, dah jadi CEO yang ingin saya nak jemput mereka untuk perayaan 50 tahun ni. Saya pun dah hantar minta CV diorang. Ada juga dah berjaya menjadi konsultan dalam food tech. Masih berada di sini. Jadi alumni ni kena balik dan menyumbang. Jadi mereka kenalah sekali-sekala melawat ke poli. Lepas tu kita pun kena menjejak mereka nak katakan hello database. Jadi Persatuan Alumni Polisas ni kena memainkan peranan penting. Di mana marketing strategi kena ada. Kita kena ada satu platform macam kita buat TikTok, kita panggil mereka. Mereka kena tahu macam kita tengok. Kalau kita nak promote KFC, McD, tak payah promote dah. Cakap dia McD, mereka tahu. The branding. Jadi alumni Polisas kena ada brand macam tu. Cakap dia alumni Polisas, semua orang megah. Jadi we need to go for that branding. Dan pengurusan, persatuan
dan individu kena memainkan peranan untuk menunjukkan, dengar je alumni, I want to be alumni. Kalau kita kata nak belajar di Harvard, Oxford, mengapa orang nak pergi Harvard, Oxford? Sebab branding dia. Alumni. Jadi alumni branding kita kena buat sesuatu yang betul-betul nampak. Itu pandangan saya. Terima kasih Doktor. Saya rasa betul lah. Saya rasa kepenampakan Persatuan Alumni itu perlu, hubungan antara pengurusan dengan alumni itu perlu. Saya nak tambah sikit. Dia macam saudara Safrin boleh jadi living icon. Kita boleh bawa saudara Afrin promote sebagai living icon. Jadi yang mana berjaya. Macam contoh, bukan nak banggakan diri saya lah. Daripada CJ sampai ke tahap international consultant. Saya ke Manila jadi Asia Pacific Tibet consultant. Jadi benda-benda macam ni kita kena tunjuk. Inilah yang kita lahirkan. Bermulanya di Polisas. Betul. Saya setuju. Saya rasa perkara itu kita akan kedepankan sebab sekarang ni pun kalau mengikut kepada usaha pihak pengurusan sendiri, pihak pengurusan telah pun kita dah ada menampilkan kita punya alumni melalui Facebook kita lah sebenarnya. Jadi kita pergi kepada teknologis. Saya ingin mengambil peluang ni lah untuk melihat bagaimana pandangan teknologis tentang bagaimana alumni kita boleh memainkan peranan besar dalam memberi peluang kepada pelajar kita pula. Macam mana alumni ni boleh memberi kebaikan kepada pelajar yang sedia ada ni dekat Polisas sekarang ni. Oh, okey. Saya antara network yang paling kuat kawan-kawan kelas ya sebenarnya. Kawan-kawan kelas saya masa kita buat CJ diploma dulu. Sebab saya tak tahu sekarang lah macam mana ialah kita Gen Z punya ni kan, dia punya culture dia macam mana kan. Tapi kalau zaman saya dulu tahun 98 ni sangat-sangat rapat. Tak kisahlah you Chinese ke, you Indian, sangat-sangat rapat. Even saya masuk UPN jumpa balik pun, siap peluk-peluk kata, dia sangat-sangat close. And then apa yang kami buat, sebenarnya kita masih berhubung sepanjang masa. Walaupun tak jumpa pun, tapi still keep in touch. Tambah-tambah sekali, saya akan selalu, tolong, Jah, budak LI. Macam tu kan. Dia akan ni. Lepas tu kadang, tolong, aku nak cari orang ni, nak bagi talk. Kau mari je lah. Kalau dia tak ada, aku tak dapat. Tak apa, kau Jah siapa yang boleh tolong. Dia macam tu je. Sebab kadang-kadang kita faham, alumni ni, kita tidaklah nak kata dia kena datang sepanjang masa. Tak juga. Tapi dia boleh juga main peranan sebagai network kepada yang lain. Macam tu. Macam kawan-kawan saya ni kebanyakan dia company lain. Tapi dia ada network company lain pula. Jadi kita bagi tahu atas ni, sebab tu saya kata okey ginilah. Kau bagi phone number dia tu, nanti aku call. Tapi kau kena cakap dia dulu supaya nanti tak ni. So kat situ dia ada mudah kita nak dapat connecting lah. Okay? So tu antara alumni yang ni lah. Macam saya of course lah bila belajar sini balik kerja sini dan saya pun memang macam doktor dia ada MUH HLP, saya tak MUH HLP, saya buat master sendiri. Saya pakai duit sendiri dalam tempoh bekerja dan orang tak tahu. Itu menarik. Sangat hebat lah sebenarnya. Orang tak tahu yang tahu hanya top 3 sebab top 3 kena endorse. Jadi saya buat diam-diam. Last saya final day masa final exam tu, habis final exam saya selfie depan pintu gerbang UTM. Yes, kat pintu gerbang tu kan. So Dr. UTM, UTM juga. Teknologis UTM, saya pun UTM. So we are alumni Polisas and then alumni UTM. Saya ambil situ, saya post dalam Facebook esok hari Ahad. Esok Isnin saya masuk office, kecoh satu poli. Tapi actually itu satu pengalaman lah. Jadi niat nak sambung PhD ke? Ya, insyaAllah. Yang itu memang boleh mohon HLP. Saya sebenarnya memang adalah plan untuk tu sebab saya punya target kita nak close the loop lah. Sebab macam saya beritahu daripada awal podcast sebenarnya alumni ni yang kita buat macam ni sebenarnya dia jadi kalau boleh jadikan inspirasi. Yes. Sebab kita nampak ke mana kita nak pergi. Poli ni pada saya dia mudah je. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Itulah kisah dia. Jalan yang singkat, pemandangan dia tidak luas. Kenapa? Maksudnya macam mana? Kalau kita habis belajar, terus masuk universiti.
So kita perjalanan hidup kita tak panjang pun. Kita masuk universiti sebab once kita masuk universiti, kita dah jadi eksekutif. Kita tak sempat yang ground punya job scope, kita tak sempat. So kita tak feel satu benda yang apa yang staff-staff kita buat. Tapi bila poli ni lain. Cerita dia panjang sikit. Masuk macam saya pergi industri dan sebagainya. Daripada bawah, kemudian sambung, lepas tu naik sikit-sikit kan. So kita nampak lah. Jadi kat situ kalau balik pada alumni tadi, of course yang banyak kawan-kawan saya ni adalah daripada Polisas sendiri lah. Sebab food tech ni satu je. Yes. Sekarang lah baru banyak area kan. Ada PTSN dan sebagainya. Jadi kawan-kawan tu lah yang banyak main peranan, yang bantu. Dia alumni tapi dia unsung hero lah. Dan dia pun ada yang datang. Yang saya panggil anytime dia mari. Tapi ada juga tak apalah kata Rin. Aku duduk belakang-belakang je. Jadi kita faham lah kan. Sebab bukan apa, kadang dia busy. Sebab banyak kawan saya tidak kerja kerajaan. Banyak kan semua orang industri sampai ke hari ni. Jadi saya pun faham lah kan. No problem lah. Jadi yang penting just support. So okay lah kita dapat move on lah. Yeah. Tanpa kita sedar, kita dah sebenarnya bersiaran selama 45 minit. So saya kita ni dah di hujung-hujung podcast kita pada hari ini. Tapi saya tak nak kita tutup begitu saja. Saya nak juga curi sedikit nasihat yang paling jujur kepada pelajar Polisas pada hari ini yang masih lagi mungkin mencari-cari arah hidup ataupun tidak percaya yang kita sebenarnya sebagai alumni Polisas ni kita akan boleh pergi jauh. Jadi saya nak minta satu nasihat daripada doktor dan satu nasihat daripada teknologis. Kita mulakan dengan doktor dulu. Okey. Bagi pelajar Polisas, pelajar Polisas sekarang ni katakan umur 18 tahun, 19 tahun. Mereka ni dah generasi Z. Generation Z. Dan mereka ni anak saya lah dalam golongan anak saya ni. Walau macam mana kita mendidik pun, tapi outcome dia luar biasa juga. Kerana mereka ni mudah give up. Lepas tu cepat trigger, cepat buat keputusan tanpa memikirkan mendalam. Mereka nak kata semua mereka the best. Jadi ini adalah cabaran untuk kita, terutama pensyarah-pensyarah nak mendidik. Kita tak boleh ditakut yang lama. Kalau datang lewat, kita tutup pintu. Kita membebel. Jurang dia akan jadi besar. Jadi kita kena cari pendekatan. Pensyarah, jabatan ketua jabatan, timbalan pengarah ataupun management kena cari bagaimana kita nak close the gap supaya mereka boleh rapat. Bila kita dah touch mereka, kita dah tahu apa yang mereka nak, saya ingat segala urusan dipermudahkan. Yang mekanisme, the thin line tu yang kita kena tahu. Dan untuk pelajar, saya selalu beritahu 3 patah perkataan. Awake, arise, don't give up. Awake, arise, don't give up. Arise, don't give up. Maksudnya you bangun. Very nice word. Lepas tu you go, keep moving, arise. Then don't give up. Walaupun you gagal, contohnya elektronik 1, you ambil balik, make sure elektronik 2 you lulus. Elektronik circuit contohnya kan. Jadi sampai macam saya tak give up. 5 kali cuba politeknik, kali ke-6 baru dapat. I tak give up. Sebab niat nak sambung belajar. Jadi benda ni kena ada. Tetapi pelajar sekarang, even anak saya sendiri kata, belajar tinggi-tinggi nak buat apa? CJ degree ni tak ada apa-apa. Skill yang penting. Saya nak jadi milioner 30 tahun. Nak jadi jutawan. Jadi dulu kita nak kejar sekeping degree tu penting. Sekarang mereka tak penting. Yes. Tak ada pun tak ada. Tak apa. Macam Elon Musk cakap kan. You no need ever qualification. Yeah. Belajar skill cukup. Jadi ini dah media sosial hari ini mempengaruhi minda para pelajar. Jadi yang ini yang kita kena bagi awareness. Kita kena bercakap di mana saja kita berada. Di institusi, di rumah, di masjid, di kuil, di church. Mana-mana kita kena bagi briefing kesedaran. Kalau tidak, generasi akan datang. Betul, doktor. Akan mudah jatuh. Bukan macam zaman kita. Inilah legasi yang perlu kita tinggalkan. Terima kasih. Saya sangat sukalah tagline tadi. Awake, rise, never give up. Never give up. So kepada satu ayat daripada nasihat jujur daripada teknologi.
kepada pelajar kita? Oh, satu ayat saya boleh kata gini lah. Hidup ni jangan tunggu orang lah. Kau tunggu tak jadi kita. Tu je lah. Jadi bahasa mudahnya, kita usaha je lah buat ikut kita. Macam saya sendiri, sebab kita jangan tunggulah. Saya selalu pesan pada pelajar saya. Sebab dalam kelas saya banyak berkongsi pengalaman daripada nota. Saya akan elaborate dengan industri punya experience. And then saya selalu pesan, jangan risau pasal pointer. Sebab kita di industri ni, pointer bukannya satu benda yang kita terlalu tengok sangat. Maksudnya kena full flat, tak. Industri bukan macam tu. Industrinya bila you datang, interview, kita tengok cara you cakap, cara you punya knowledge, you ready tak ready, everything. Kita tengok benda gitu. Ada sijilat tambahan, itu kita tengok. Jadi doesn't matter. You just focus, you understand dan sebagainya. Dan yang penting saya kata, jangan tunggu orang. Sebab kita ni masalah kita kadang-kadang hidup ni kita banyak tunggu. Nak ajak kawan, nak ajak itu kan. And then nak sama belajar. Tak apalah, tunggu kawan dulu. Dia macam tu. Dia ada perasaan nak menunggulah. Bila sampai satu time kita dah menyesal kan. Bila sampai tu, macam saya sendiri kan. Dia fikir kak, dulu nak awal nak sambung. Lepas tu, kenapa aku nak tunggu lah. Lah kali saya buat sendiri kan. Dah habis kan. Bila saya masuk office, waktu tu lah ramai nak sambung. Sebab dia tengok kita sambung kan. Dia sambung je. Sebab fikir-fikir, dah apa nak tunggu kan. Jadi kalau kita nak satu benda, kita usaha dan dapat je. Yes. Jadi kita tak perlu tunggu. Jadi macam sekarang, of course, zaman sekarang ni, macam mana yang doktor cakap tadi, dia orang lebih mementingkan tak apa, jadi TikTok dan sebagainya pun cukup untuk dengan survivor. YouTuber. Ya, YouTuber dan survivor. Boleh dapat pendapatan lebih. Dapat pendapatan lebih. Dong kat situ dapat bantu. Sebab kenapa? Of course lah pengaruh media. Tapi saya selalu pesan pada pelajar saya juga. Saya kata apa? Sekarang ni kita ada AI. Saya kata. Kalau you feel free, kan? You just masuk you punya CV dalam AI. Tak kisahlah ChatGPT ke mana-mana tool AI. Minta AI bagi pandangan. So you nampak. Sebab kadang-kadang dia malas. Zaman sekarang zaman malu nak bertanya. Dulu betul. Kita digalakkan bertanya. Kan? Sekarang tak. Bila ada tool AI ni, orang banyak tanya AI. Tak apalah, tanyalah AI tu. Saya kata tengok. So kat situ you nampak. At least kat mana you nak pergi. You kena ada saya kata. Sekarang ni you dah SEM 4, SEM 5. You dah kena ada dah. At least way forward. You nak pergi mana selepas ni. You bukannya aku nak grad tunggu combo. No. You dah ada nak pergi mana lah kan. Yang tu selalu perkara yang saya pesan lah. Dan of course at the end saya akan bagi tahu saya perjalanan saya jauh. Siapa nak ikut silakan. Kalau tak nak terpulang. Tapi pada saya inilah perjalanan saya. Kalau you follow, you akan dapat lebih kurang macam ni. Tak semestinya jadi pensyarah saya kata. Tapi the way you nak pergi macam ni. Tapi kalau you rasa nak sambung belajar, pergilah M-Tone. Saya selalu pesan lah kan. Pergi M-Tone dan you sambung belajar. Tak nak sambung belajar, it's okay. You pergi buat industri. Sebab rezeki ni dia tidak semestinya kita nak kena pergi belajar tinggi-tinggi kan. Nak kejar ke belajar tinggi, kita pun tak juga. Kadang-kadang of course kita kata apa, ada diploma, ada degree ni pun dah cukup memadai. Tapi kat situ kalau kita dapat pergi lebih depan, itu bonus. Bonus pada kita lah. Saya nak tambah sikit. Sebab saya selalu bila bagi mengajar student, saya selalu interaksi dengan diorang. Sebab kita belajar dulu pedagogi, diploma pendidikan. Betul, Yes. Jadi cara kita tengok muka pun boleh tahu. Hari ni boleh sampai ke tak boleh sampai. Budak ni sebab kadang-kadang dia orang ni bangun tidur tak ambil sarapan pagi. Yes. Datang stres. Lepas tu dia tak tahu apa dia belajar. Jadi kita berinteraksi. Jadi saya kata, semua agama cakap benda yang betul. Tapi saya tertarik dengan agama Islam. Sebab dia kata 4 perkara ni senang nak mudah. Dia kata kerja itu satu ibadah. Jadi belajar itu satu ibadah. Saya beritahu. Kiri kanan ada malaikat. Maksudnya apa you buat, kena tengok yang baik, kanan akan tulis, kiri. Kalau 2 perkara ni, lepas tu bila you sembahyang, niat kena ada. Jadi bila you belajar, niat kena ada. Jangan you buat satu tanpa niat. Macam mana Tuhan nak bagi you? Bila niat ada, sembahyang masuk bakul yang betul. Betul. Lepas tu kalau 3 perkara ni ada, segala urusan dipermudahkan. Betul. Jadi ini tagline saya selalu emphasis. Dan saya pegang benda ni dalam hidup saya sampai hari ni. Saya tertarik benda ni. Terima kasih. Saya rasa perkongsian tu sangat baguslah.
kedua-dua perkongsian daripada teknologis Dr. Kesavan dan Tuan Teknologis Haji Syafarin, terima kasih saya ucapkan kerana saya rasa sangat berinspirasi. Saya dengar pun sebenarnya kalau boleh kita bercakap 2 jam pun boleh kan, tapi masa tu sangat mencemburui kita. Semoga kisah daripada from zero to hero, tengok macam doktor tadi from BM 7 sama juga dengan TS saya. Nasib baik sikit lah sebab tu dapat diploma kan. Tak adalah dapat 7. Tapi maksudnya, Tapi kami dah dapat kredit kalau tidak kredit. kami tak layak jadi pensyarah. Betul. Penjawat awam. Yang itu berbalik kepada tadi saya cakap, tak kira kita bermula daripada mana, yang penting pengakhiran kita. Tengok sekarang doktor dah ada doktor pun, Dr. Kesavan, dan teknologis dah jadi ketua unit penyelidikan. CFOS, memegang CFOS sendiri. So bermakna tidak kisah sebenarnya kita di mana, tetapi yang penting apa yang kita tuju, misi visi kita tercapai lah. Semoga saya rasa saya ingin mengambil peluang lah untuk semoga kita punya podcast pada pagi ini dapat memberi inspirasi kepada seluruh warga Polisas khususnya dan politisi Malaysia umumnya. Dan saya akhiri podcast pada hari ini dengan satu harapan. Sebelum akhir itu boleh tak bagi kami last round nak buat satu cakap ni? Boleh. Sebab saya rasa nak bagi sedikit nasihat lah kepada warga poli khususnya. Kami ni dah pengunjung rancangan. Maksudnya nak pencen dah lah, tak lama lagi. Kami betul ni lah, saya dah pergi. kami ni mungkin saudara Safrin masih jauh lagi. Jadi kami rasa kami kena, kalau ikan mati meninggalkan tulang. Kalau harimau mati meninggalkan belang. Kalau manusia mati meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Nama. Jadi dah banyak dah kita tinggal. nak create satu legacy. Apabila kita tinggalkan. Apabila kita berada dalam satu jawatan, portfolio ke apa-apa, tak kira lah kita pegang, sehingga kita pencen, kita ada dikenang. Tetapi selepas kita pencen, suara kita tak berkuasa dah. Orang tak dengar dah sebab you dah pencen dah. Okey, dah jadi yang berhormat. Okey. Jadi saya rasa kita yang dalam era 50-an tu, 5 series ni nak dekat-dekat nak pencen 5 tahun ni, kena bagi satu legacy yang kita kena tinggalkan. Dari segi budaya kerja, dari segi PDP kita, pengajaran yang berkualiti kita kena sampaikan kepada generasi yang muda-muda. Cara tata kelola yang betul, management, okey. Yang saya selalu saya tertarik dengan saudara Syafirin yang kata time management plus disiplin is the key to success. Pengurusan masa dan disiplin adalah kunci kejayaan. Jadi benda-benda macam ni supaya dia kena proaktif. Jadi kita tak boleh tunggu arahan, KJ beritahu, pengarah beritahu baru kita nak buat. Ini adalah rumah tangga kita. Kita kena go extra mileage. Kalau kita tak promote, siapa lagi nak promote? Betul. Jadi kita tak bolehlah nak cukup KPI lepas tu kita senyap. Should be sustainable. Baru kita boleh ke depan. Kita kena megah sebab setiap bulan kita dapat gaji daripada sini. Kita kena megah tempat kita. Jadikanlah Polisas ni tempat tanah suci kita. Tempat kita beribadah, jadikan ini sebagai tanah suci. Jadi saya rasa itulah matlamat kita boleh promote. Jadi sama-sama kita bergerak. Selamat maju jaya kepada Polisas. Itulah Dr. Kesavan, dan saya rasa ucapan doktor tadi sebenarnya bukanlah pasal gaji, walaupun sebut tentang gaji. Saya rasa itulah hati sanubari seorang alumni Polisas. Sebab kita sayang Polisas dan apa yang kita buat, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita amalkan, semuanya adalah untuk Polisas. Seperti saya sendiri, nak buat sesuatu perkara, saya ingat Polisas adalah tempat yang melahirkan saya sekarang. So saya nak Polisas gemilang selamanya. Begitulah lebih kurang. So saya sedikitlah harapan saya ataupun teknologi ada ayat kata-kata terakhir yang mesti ada. Teknologi nak share sebelum saya tutup. Tak adalah Mas. Dia Polisas ni daripada saya belajar sampailah saya bekerja sini, dia ada satu macam tradisi lah, macam budaya dia lah. Jadi orang-orang dulu lah, orang yang dulu yang adalah buat benda tu, follow dan sebagainya. Sebab bukan apa kalau macam doktor dia biasa pergi poli lain, saya setakat ni belum lah. Akan nampak perbezaan dari segi sudut governance dia. Sangat berbeza. Sebab Polisas ni dia agak special. Sebab tu orang dulu yang mana duduk dekat pengurusan tertinggi di HQ banyak.
Daripada Polisas. Ya, daripada Polisas. Sebab dia agak special. Jadi kita kekalkanlah momentum yang ada. And then kalau untuk pelajar tu of course lah, cerita di Polisas ni, ingatlah Polisas ni dia adalah orang cakap apa, macam talian hayat. Sebenarnya Polisas ni saya boleh quote sebagai talian hayat tau. Maksudnya apa? Orang-orang yang orang kata apa, belajar tak cemerlang lah, kita boleh quote dia tak cemerlang, tapi dia datang sini, komitmen pensyarah sini dia cemerlang. Dan dia akan pergi lebih jauh. Yang orang kata apa dah hujung-hujung kan, hidup pun segar mati segar ni kan. Dia datang sini awal-awal tu kan, dengan serabai dengan apa, tapi jadi somebody. Yes, jadi somebody. Boleh, sebab tu saya pergi mana-mana. Even last year saya pergi Putrajaya FOI, sama je. Saya promote Street Force, and then ada seorang pendaftar daripada satu international university, IPTS. Dia datang tegur doktor Chinese. Saya tak ingat nama dia. Dia kata Polisas kan? Saya kata yes, I'm a alumni Polisas. Dia cerita terus dia punya seronok dia. Sebab apa? Dia bukan pelajar cemerlang Dia datang Polisas yang cemerlangkan dia untuk ke depan. Jadi saya boleh kata dia Polisas ni banyak orang kata apa, sumbangan lah kepada orang seperti saya yang tak apa nak cemerlang, tapi dicemerlangkan. Macam tu lah. Dan saya percaya kalau kita cakap kat orang-orang lain yang mana daripada Polisas, dia akan setuju. Betul. Sebab dulu yalah kita tak dapat pangkat 1 tak boleh pergi universiti kan. So kita masuk polis. Satu perkataan untuk Polisas. Teknologis. Polisas di hatiku lah. Doktor, satu perkataan? Saya kata Polisas sentiasa di hatiku. Polisas di hati kami bertiga sebenarnya. Alhamdulillah. So saya harap, saya rasa kita punya podcast dah berada di hujung-hujung. Kita dah pun melebihi waktu yang ditetapkan. Dan saya akhiri podcast inilah dengan satu harapan, di mana saya sebenarnya saya rasa kami bertiga lah sebenarnya ingin Polisas terus melahirkan insan yang luar biasa, yang mencipta kejayaan luar biasa di luar sana lah. Dan akhir kata daripada saya, kelestarian 5 dekad terus tekad. Sempena sambutan 50 tahun Jubli Emas Polisas. Saya tutup podcast kita pada hari ini dengan jangan lupa follow, like and subscribe YouTube Polisas Shout Out TVET untuk konten-konten yang menarik. Terima kasih. Jumpa lagi.